Cikgu memang cakap nampak ada improvement. So cikgu pun tak risau dengan bacaan bahasa Melayu dia. Saya Azimah dan nama anak Aira Humaira. Umur anak saya 6 tahun. Package yang saya ambil adalah package basic. Kalau nampak daripada sebulan lepas dia masuk kelas tu memang dah start ada improvement. Alhamdulillah. Sebenarnya masa masukkan tu dia memang tak sukar untuk membaca dalam bahasa Melayu sebab sekolah dia adalah English base. So dia confused dengan sebutan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. So bila saya test dia memang confused lah. That's why saya pilih untuk cuba pantas baca. Dia boleh, dia kena huruf sebutan. Cumanya biasalah bila mak yang ajar dia lain, dia perlukan cikgu untuk membantu. Alhamdulillah memang ada improvement. Saya rasa dah 6 bulan jugalah saya dah hantar dia dekat pantas baca. Dia dah complete, dah habis semua syllabus. Bila dekat sekolah pun dia ada jugalah sesi untuk membaca dan cikgu memang cakap nampak ada improvement. So cikgu pun tak risau dengan bacaan bahasa Melayu dia. Lepas dia masuk kelas pantas baca, sebenarnya dia lagi happy sebab dia ada ramai kawan. So confident level dia pun lebih bertambah lah. Dia excited nak pergi kelas sebab nak belajar, ada kawan. Kedai ke apa, dia boleh baca signboard, dia boleh baca apa yang ada dekat kedai tu. So benda tu yang membuatkan rasa macam excited lah bila dengar kan. Dia dah dapat membaca rupanya. Alhamdulillah. Bila tengok feedback, bila nampak komen orang, parents cakap bagus, commended kan, tu yang membuatkan okay, memang terus choose. Kalau orang tanya saya memang akan suggest cuba minda optimal lah.